Tok Dalang berdiri di hadapan layar yang kini menampilkan ribuan bayang digital, notifikasi dan mesej. Zaman ini, katanya perlahan, manusia boleh beli dunia dengan satu klik, tapi tidak boleh beli hati yang tetap bersih. Muridnya bertanya, Tok, bagaimana nak pastikan hati tak terjual? Dalang tersenyum, wajahnya redup tapi tegas. Dengan 3 perkara. 1. Sedar bahawa setiap perkataan, pandangan dan niat diperhatikan Tuhan. 2. Menjaga diri dari terpesona oleh pujian, harta dan perhatian. 3. Sentiasa muhasabah diri sebelum tidur. Tanya hati sendiri, adakah aku masih setia pada Allah? Orang moden lupa satu perkara, sambungnya. Bukan dunia yang menentukan bahagia, tetapi siapa yang menguasai hatinya sendiri. Dalang menunduk sejenak, lalu menatap muridnya. Jika kau jaga hati, iman akan ikut. Jika iman teduh, amal pun sampai. Dan bila semuanya sampai, kau akan tahu. Kau selamat bukan kerana dunia memuji, tapi kerana Allah menerima hatimu. Layar padam perlahan. Tok Dalang berdiri diam, meninggalkan murid dengan bayang-bayang yang kini bersinar lembut, simbol hati yang tetap suci di zaman fitnah.